Buat apa budak tu Sian dia nampak. Sekejap lagi tengok. Apa dah sini? Saya nak wakil tapi saya setuju tak setuju dah nak wakil. Orang jangan bimbang lah. Kalau student kat kedai kita ni ada promosi 20%. Oh, ya Bawa ke? je. Kat student kau mesti ada tak? Ni kat student macam ni ke? Ha. Oh, kiranya saya kena buat kat student ni boleh dapat harga murah lah. Ya, 20% potongan. Oh, Jom kita masuk dalam kita. Okay, kalau untuk ayam kita ada set A, set B, set C. Lepas tu kat kedai kita pun ada burger. Semua burger ni ada, sedap. Marilah try, best seller. Lepas tu kat sini ada nasi lemak klasik dengan set legend. Lepas tu menu terbaru kita bubur. Bubur ni pun ramai gila orang beli. Manager kat sini selalu beli bubur. so untuk pengetahuan kepada semua student, tak kisahlah daripada student IPTA ke, IPTS ke yang berada di sekitar area Gong Badok ni, seawak kena datang dekat Sabah Fried Chicken Sebab kedai kita ada potongan 20%. Datang. Syaratnya awak kena ada kat student je. Dan yang paling penting kena dine in tau. So, jangan lupa datang sehingga Februari ini. Bye.